Kau menjelma. Hai. Halo, Izzah Hadira. Halo. Kita bersama dengan orang yang tak Okey. Ya. Salam sikit. Salam dulu. Ni botol kau orang ni 9 ni. Nak dengar cakap yang 9 sikit. Itulah. Yang belakang tu tengok. Ya, kami orang Sabahan. Love Sabah. Lagu. Sumanda Sabah pandai mana kau mau bukan pandai masak nasi ke? Penatlah aku dia ni. Masa kita pair tu aku kalahkan kau juga kan, betul? Tak ingat lah. Masa tu lagu nasyid. Saya tak ingat. Ya, Mak, kau orang ni 9 Mak? Betul. Orang ni 9. Belah mana? Juasih. Korang tahu tak apa itu belasungkawa? Oh, Belah siapa tadi? belasungkawa. Dia macam in memoriam, something like that. Dia Yes, macam serious. mengingati orang yang sudah tiada. Yeah. Langsung kawas ni pasal kematian aku. Yang aku faham Mak, Belasungkawa ni pasal lagu penyanyi yang dah pergi. Oh, Bukan lagu tentang pemergian. Oh, okey. Salah ni. Oh, itulah. Jadi antara orang kata seniman ataupun seniwati lah yang pemergiannya begitu terkesan dalam diri korang. Kalau aku ingat yang luar negara punya lah. Oh, siapa? Glenn Fredly. Oh, daripada Indonesia. Allah Yarhamah Siti Sarah. Allah yarham Izwan Pilus. Izwan Pilus. Kalau macam ras teringat Allah yarham dengan Allah yarhamah P. Ramlee dan Saloma lah. That's the legend. Ya, same. Hari ni korang akan main Sambung. Lagu itu. Versi belah siapa? Belasungkawa. terbitnya sinar mentari. Di gedung Tarti. Jadi lena. Tak lagu ni. Apa? Nama dia? Sheila Rambo. Tak payah dengar lah. Bunga-bunga matahari. Dikecam lah. Harum mekar. Warna jingga sepenuh hati. Mana hafal part tu? Lagu ni. Bunga-bunga matahari. Oh, matahari. Dia Maya Matahari. Sinap Anggun mekar di Taman Sari. ya betul. Nah jingga. Wah! Kau tahu ke lagu ni? Aku tahulah kan Bunga-bunga matahari. Harum mekar di ulik mimpi. Bunga-bunga matahari. Harum mekar. Anggun mekar di Taman Sari. Warna jingga. Bunga-bunga matahari. Bunga-bunga matahari harum mekar di Taman Sari. Warna jingga. Minta maaf lah. Saya tak dengar lagu lama ni. Ini lagu-lagu lama awak tak dengar. Awak dengar lagu-lagu baru je. Lagu Ayo. 90-an ni. Lagu-lagu bunga-bunga matahari ni waktu kita sekolah rendah lah cikgu-cikgu ramah lagu ni. Itulah tu tak pasang pula. Time tu tak ada radio. Bongak jaga-jaga. Apa tajuknya tu? Matahari. Siapa kak? Maya. Matahari. Mana dia bagi kat dia? Awak cakap Maya tu perangai saya. Awak ni salah. Apa dia? Apa? Awak dah Bunga-bunga matahari. Bunga matahari. Pergi sambung. hanya melarutkan ke darah kembali. Benapakah itu disebut lagi? Apalah yang hendak dikata? Hanya suratan takdir memisahkan. Oh.
Oh inilah ragam manusia, manis di bibir, pandai bermain lidah. Oh, sumbang. Inilah permainan. Oh, Apa? Kau hanya satu teras saja. Kau pergi karaoke di mana? Aku mau join kau. Nanti kita pergi. Tapi semua lagu-lagu Sabah insyaAllah. Ya, boleh saja. Papa ya, jangan memaksa bah. Inilah ragam manusia, manis di bibir, pandai ber. Inilah ragam manusia. Sakit tekak, ambillah. Apa tajuk lagu ni? Aku lupa. Rindu Bayangan. Saya jadi. Oh, inilah ragam manusia, manis di bibir, pandai bermain lidah. Ragam manusia. Oh, rindu bayangan. Rindu bayangan. Okey, tajuk bagaimana? Tajuk bagaimana? Suratan atau takdir? Payahlah, try lah. Dah baik, nak pergi kau markah ni. Rindu di bibir. Aku boleh. Rindu bayangan. Yeah. Kami tadi kalian setelah ayu. Assalamualaikum bersama. Karena ku tahu bezanya kau dan aku. Kau menjelma Bercahaya. Aku dalam nyata. Assalamualaikum hulu bersama. bersama kita mengungkap bahagia. Di balik selendang bunyi kasihmu. Di balik selendang sembunyi sembunyi kasihmu. Apa yang kau benak ubi sangat ni? Di balik selendang sang putri nur kasihmu. Di balik selendang sembunyi nur kasihmu. Kau lagi. Di balik selendang sembunyi nur kasihmu. Apa ya dah? Jin Bara kan? Betul. Kasihnya Laila. Okey. Kasihnya Laila. Aku cakap Jimbara. No, kasihnya Laila. Sabarlah, aku dah cakap Jimbara. Aku meyakini. Oh, lagu ni saya pernah main kat Instagram saya nanti letak. Tak nak. Kalau aku yang bisa kau tekan. Kesetiaanku. Bukan. Awak nak nyanyi ke nak bercerita? Okey. Kini aku menyesali. Sumbanglah awak nyanyi all the way. Pengorbananmu menjadi debu di pesenda kasihmu. Boleh tak stop? Pengorbananku menjadi debu di pesisiran. Kini aku menyesali. Pengorbananmu menjadi debu kasih. Pengorbananmu menjadi debu. Walau tidak. Pengorbananmu menjadi debu di persinggahan kasih. Kini aku menyesali. Yeah. Pengorbananmu menjadi debu di persenda kasihmu. Betul walau sadar.
Saya tak puas hati. Saya nyanyi macam tu salah rhythm. Awak kata tak boleh. Bukan. Dia salah awak rhythm bukan boleh. salah rhythm. Awak salah lirik. Ni Seismic sambung lagu itu. Awak dekat mana sekarang ni? Episod pertama awak ada dulu. Tak ada. Episod pertama dulu. Ni episod pertama. Pengorbananmu mencari debu di persenda kasihkumu. Saat hilang cintamu. Hilang cintamu. Sekur. Saat hilang cintamu. Saat hilang cintamu. Apa man? Saat hilangmu. Saat hilang cintamu. Ada Rasa cinta antara kita kini tinggal kenangan. Takut ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. dan kini aku Di sini aku merindukan dirimu. jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. tinggal kenangan Salim. Warta untuk gue. Gue sama teman-teman. Kau ingat tajuk ni? Ada yang try lah. 1, 2, 3, 4 dah bawa dah. Sabar dulu. Belum lagi. Tak apa. Rasa cinta. Alah. Tinggalkan kenangan. Tinggalkan kenangan. Tinggal kenangan. Dalam kenangan. Apa bangang kau? Tinggal kenangan. Cik Spin. Yang ku cinta Takdirkan merusak di jiwa. Jikalau kau mengerti apa yang aku pikirkan, pastinya kau lontarkan segala rasa curiga. Yang ku rindu. Itulah saat terpatrinya Janji kita. Bulan berlalu, gerimis pun mengundang lalu. Mentari Mentari pelangi. Pelangi pula. Pula dah. setelah bulan-bulan beradu, Berlalu lah weh. malam pun menusuk kalbu. Mentari, setelah berbulan-bulan berlalu, mentari pun menyusul lalu. Mentari menyusul lalu, mentari pula menyusul. Mentari pula menyusul lalu. Mentari pula menyusul kalbu. Mentari menyusul lalu. Mentari lalu menyusul lalu. Kalau tak tahu, tak payah buat pala tahu. Setelah bulan-bulan beradu, mentari pulang menyusul lalu. Itulah saat terpatrinya janji kita. Mentari pula menusuk kalbu. Menusuk kalbu. Menusuk.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gula-gula beradu. Weh, dia main loceng lah. Janji kita. Yeay! Meanwhile, janji kita. Saya nak markah. Syafqa dapat berkah tajuk. Lirik dia Syaf. Come on. Mentari pula menyusul kalbu. Mentari, Lalu mentari pula menyusul kalbu. mentari pula menyusul lalu. Tajuk lagunya Zaidi Aziz. Manakan sama cinta-cinta. Janji kita. Kejap, tengok muka. Nak terkencing. Kau setiap lagu je kau nak tengok muka. Record benda ni, masuk benda ni. Setiap lagu je nak tengok muka. Okey, muka aku. Diorang edit je nanti. To watch my phone. Kau pula lawa. Baik konten dah bagi ni. Arwah abah saya minat lagu ni. Siap beli CD. Air mata belia, luka peras. Lagu ni lagu dari lagu Korean drama. Sengaja ku terlaku. Tak terlintas pikiran mencuriga cinta. Itu warna cintamu, kekasih. Usahakan terendam sanksi. Kekasih. Cintaku takkan terbelah bagi. Keringkanlah air mata di pipimu sayang. Kembali senyum. Arwah abah aku masih bangga sama aku. Saya. Play. Play. Nyanyi ya? Tanya apa? Saya lah. Keringkanlah air mata di pipimu sayang. Ku. Ini lagu daripada kecil aku dengar dalam kereta. Dipasangnya CD. CD. Zaman itu CD. Di dalam kereta itu. Keringkanlah air mata pipimu, oh saya. Keringkanlah air mata di pipimu sayang. Kembali senyum. Aduh, salah pula. Tajuk dia kembali senyum. Air mata di pipimu Duduk. sayang. Saya Kembali duduk. senyum. Tajuk dia kembali senyum. Duduk. Kembali senyum. Yeay! Tajuk dia aku tahu Mat, sorry Kembali senyum. Saat tak dijangka, sukar untukku percaya. Kau dengan bagas dansa. Ui, tahu. Oh, dia dengan Didi. Hiburkanlah tiap jiwa yang berduka lara. Alunan suara bisa mengusik jiwa, memikat hatimu. Bila kita bersama, mesranya berbicara, hilang gentar dada, saling terpesona. Namun tak tertanda ku cinta. Bila kita bersua. Siapa? Bila kita bersua. Kau buatku selesa. Ui. Wajah manis dan ceria, dunia terasa indah. Namun tak bermakna ku cinta. Namun tak bermakna ku cinta. Itu. Bila kita bersua, kau buatku selesa. Tahu. Kita hanya berdua. Salah. Bila kita berdua, Bila kita hanya bercinta. Saya bayar aku tak try tadi. Ini lagu siapa? Ini lagu siapa? Oh, Yani. Oh, ya. Yani. Itu tak Yani. Yang lagu Drama Tari Cintaku Tercipta. Bila kita bersama, kau buatku Bila kita bersama, kau buatku selesa. Tajuk lagu ni apa? Apa tajuknya ni? Saling terpesona. Tak
bermakna cinta. Saling terpesona. Betul ke? Tapi yang ni teringat pada arwah-arwah yang ni. Dulu waktu mentor dia adalah Nimba Zura. Oh, dia jadi mentor kah? Ya, dia pada mentor. Tapi aku tidak ingat dia dapat tempat berapa. Tapi dia adalah finalis. Yang ni daripada mentor kan? Oh, ya ke? Ni yang arwah ni mentor. Mana ada? Aku dah jahanam bersama berganding bahu merajui impian yang satu, yang jitu. Bersama berganding bahu menerajui impian yang satu. Yang jitu, jujur aja ku sifu. Bila kita bersama ke tajuk dia? Dia Didi Dayani saling bersama. Saling terpesona. Hey, boleh tak stop Bila kalau kita Cik? bersama, kamu. Jadi kalau sebutlah kita kata tadi sebutnya Belasung Kawa ya. Siapa lagi seniman atau seniwati yang orang rasa pemergiannya tu memang lagi terkesan di Jibus? Kalau aku, dia bukan penyanyi lah, dia pelakon. Ni Ashraf Sinclair. Sebab macam satu kehilangan yang besar untuk warga Malaysia dan juga Indonesia ketika itu. Kan macam sampai BCL nyanyi dekat pentas pun boleh menangis. Boleh menangis. Ini masih bertahan. Saya rasa ada artis yang telah mendengarkan kita yang betul-betul bagi kesan. Saya rasa Allah yarhamah Siti Sarah, betul. Siti Sarah lah. Kita jing, ya Allah, ya betul. Kisah dia sangat menyayat hati lah. Masa during COVID pula kan. Dan insya-Allah lah pemergian dia tu pemergian husnul khatimah lah. Yeah. Tapi saya harap anak dia, anak perempuan dia, Talita. Talita, dapat membawa legasi dia. Sebab dia meninggal waktu muda, arwah Cik Spin ni. Oh. So actually lagu-lagu Cik Spin ni masa zaman sekolah quite popular juga. Betul. Lagu dia dengan siapa? Dia punya duet dia? Nana. Lagu-lagu dia memang selalu dimainkan lah. Orang cakap di secorong radio kan. Orang ingat dia masih hidup sampai sekarang. Dia rasa dia bukan orang ingat, orang rasa dia masih ada masih kan? ada. Tapi sebenarnya dia dalam pergi. InsyaAllah lah. Tapi apa-apa pun di luar sana jaga diri. Mati itu pasti. Yang penting kita sentiasa berbuat baik sesama manusia. Betul. Elakkan kontroversi. Kurangkan prestasi. Kita jadi diri sendiri. Zas! Assalamualaikum.